First sekali alhamdulillah syukur kerana diberi peluang anak saya untuk berada dalam program AMD ini, dan of course untuk saya dan isteri berbanggalah dengan pemilihan anak ke sini, dan saya boleh berdoa dan memberi sokongan daripada belakang, dan selain dan selebih pada itu saya serahkan kepada teknikal AMD untuk membentuk anak saya insya-Allah satu hari nanti sebagai pemain bola sepak mewakili negara insya-Allah. Sebab keminatan dia dalam bermain bola sepak. Dari umur 3 tahun dia dah berminat. Dia ikut dengan abang dia. So dia dah minat. So kita dari sana kita dah menunjukkan jalan. Kita tak tahan dia. Oh, you tak boleh main bola. So tak buat macam tu. Kita bagi peluang dia, membuat training, hantar dia ikut abang dia. So dari sana kita nampak dia memang minat, betul-betul minat. Harapan tu besarlah datang ke akademi ini supaya bakat dan potensi anak saya ni boleh berkembang, supaya dia boleh pergi lagi jauh, menimba banyak ilmu, pengetahuan, sama ada daripada segi akademik maupun dalam arena bola sepak punya inilah. Bila kita dengar sendiri tadi plan apa tu yang diorang memang nak bentuk daripada 13 ni, macam I bukan dalam dunia bola rasa macam wow. Kan macam okay, you are the chosen one dan you sangat bertuah untuk berada di sini daripada satu Malaysia yang dipilihkan. So macam mana pergi ke mana-mana pun kena jaga disiplin, macam mana menunjukkan apa yang ada kelebihan daripada kita, macam mana cara nak menunjukkan memang kita ada ajar. Kita berharap dia akan tunjuk, dia akan menjadi seorang pemain negara. Saya banyak happy. Saya ada dua tahun je ada yang kontak. Lepas tu saya akan tunjuk saya punya semua kebolehan. Saya rasa lebih bersemangat untuk mau meningkatkan skill individu saya dan teamwork lah. Kena berdisiplin, ikut aturan semua, training banyak, lepas tu banyak latih lah. Work hard. Work smart. Saya mau jadi macam Arif Aiman. Macam Aiman.